Merhaba. Lama betul Kak tak buat baklava. Bila teringin beli sikit-sikit je lah. Tapi susah nak dapat baklava yang sedap. Yang jual tu kebanyakannya bukan guna pure butter. Mungkin campur dengan minyak. Jom kali ni kita try buat sendiri. Yang ni jenis bentuk bunga. Kak buat double resipi ni, so dapat dalam 2 dulang besar. Bolehlah kita share ramai-ramai. Baklava ni pun tahan lama. Kita semak resipi. Bahan-bahan ni semua boleh beli kat kedai Arab ya. Filo ni kita keluarkan dari freezer semalaman dan biar kat luar sejam sebelum guna. Kacang hazel, pistachio untuk tabur, butter, guna yang premium untuk lagi sedap, gula, air bunga orange dan air mawar kat belakang tu. Okey, mula-mula kita hancurkan kacang hazel. Jangan terlalu halus. Kemudian campurkan dengan gula, air mawar, dan air bunga oren. Ikut sukatan tu ya. Jangan banyak sangat, nanti pening pula bau dia tu. Cairkan butter. Buang bubble-bubble yang putih-putih tu supaya baklava kita lagi tahan lama. Keluarkan filo dough perlahan-lahan. Siapkan kain lembap untuk tutup supaya dough tak kering. Yang ni ada 13 lapis ya. Potong 2 kali 2 inci. Now, masukkan inti dan lipat. Susun dalam tray yang dah disapu mentega. Bila dah siap, sapu mentega bahagian atas tu. Curahkan butter cair tadi. Bakar dalam oven 180 Celsius selama lebih kurang 50 minit.
atau hingga dia kuning keemasan. Sementara beg baklava tu, kita siapkan sirap gula. Kita perlukan gula halus, air, jus lemon, air bunga oren dan air mawar. Panaskan hingga gula hancur dan mendidih. Kecilkan api dan biarkan dia merenih selama 20 minit. Sirap tu akan jadi pekat sikit. Masukkan jus lemon, air mawar dan air bunga oren. Baklava kita pun dah siap bakar. Curah sirap gula yang panas tu rata-rata. Nanti dia akan menyerap lah dalam filo tu. Biarkan selama 8 jam sebelum dimakan. Kalau tahan lah. Kalau tak tahan, ngap je lah. Tutup dengan kain supaya dia kekal rangup. Di Turki, baklava ni makan dengan kaimak. Sini tak ada kaimak, so akak guna mascarpone cheese. Tak ada pun tak apa. Tabur sikit kacang pistachio tu. Crunchy memang crunchy. Seorang makan 2 biji pun dah cukup. Lagipun dia agak manis lah. Itu pun agak dah kurangkan dah gula ni. Okey kawan-kawan, tasyakur ederim. Terima kasih banyak singgah. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.